Shenzhen. Saya order kambing 2 kali. Bangunan dia. Kita dah sampai ke Chengdu. Cendu. One of the best smartphone. Wah. Man of the man. Ini macam baru pasar. Baru masuk ke pasaran tapi di China saja. Muka-muka kau je. Skrin. Bola naga. Cina terlalu best. Cina terlalu best. Cina ke siapa? Nanti kita kembali. Amin. Okay guys, kita dah sampai Shenzhen. Okay, yellow. Boleh. Alright, room tour 3 pagi Shenzhen. Alright, so ni tempat yak, segi, tempat mandi. Alright, ada cover, almari, katil 2, TV, and then kat sini ada kursi sikit. Jom tengok dia punya view. Ada view ke? Ada view, tak ada view? Tak ada view. Alright, so sekarang dah 3 pagi. Jom tidur, bersihkan diri, buat apa yang patut. Jumpa esok. Jom. Morning guys. Alright, hari ni kita nak pergi melawat HQ owner, plus kita nak pergi dia punya lab dia lah. So owner HQ sebelah hotel kita orang ni. Ni bangunan dia. First time. So basically bangunan HQ owner ni terdiri daripada 38 tingkat dan setiap tingkat tu adalah fungsi dia masing-masing. Dan kita orang dibawa naik ke tingkat 16 tempat showroom owner ni. Dekat sini ada macam-macam device owner, daripada phone, tablet, wearable, semuanya display penuh dengan teknologi yang baru. Antara benda yang buat kita orang excited adalah adanya model-model yang tak masuk Malaysia. Contohnya macam Honor 300 series, Honor Magic 7 yang non-pro, Honor Flip Phone, jam, TV, modem dan macam-macam lagi lah. Dan dekat sini juga diorang ada demo projek baru mereka iaitu Alpha Plan. Konsep dia senang je. Dia nak integrasikan ekosistem dengan lebih menyeluruh dan juga efisien. Contohnya macam korang nak transfer file daripada Android ke iPhone. Sebelum ni susah dan juga tak boleh kan? Lepas ni tak payah nak Bluetooth bagai, guna je Honor Connect, sambung internet, settle. Fast, seamless dan juga memudahkan. Dekat sini juga diorang ada demo dia punya AI agent. Dia ni bukan sekadar boleh jawab soalan, tapi juga boleh uruskan jadual, optimize apps, even belajar perangai penggunaan kita. Basically macam personal assistant tetapi di dalam poket korang. Kalau korang ada beberapa device owner dan korang boleh guna Honor Magic Ring ni, boleh untuk hubungkan dan juga integratekan satu sama lain, sama ada antara phone owner ke foldable owner ke laptop owner pun boleh hubungkan dengan mudah. Nampaknya penuh ya lift, jangan masuk ya. Okey. Sekarang kita nak pergi naik bas Lanchon. Sebenarnya buat pemakan. Tengok, kita dah habis makan. Dan kini kita ingin kembali, bukan kembali. Kita ingin pergi ke Honor Laboratory. Okay. So di Honor Laboratory ni kita akan melihat bagaimana peranti pintar itu diwujudkan. We have a 12. Okey guys, sekarang kita berada dekat Honor macam laboratory ataupun research center dia lah. Kita orang diwajibkan untuk pakai pakaian makmal ni. Memang comel lah seorang-seorang. Yet satu pengalaman yang baru. Dekat sinilah basically semua produk Honor tu bermula. Daripada papan motherboard yang kecil, assembly, packaging sampailah ke tangan user macam kita dekat Malaysia tu. Menariknya dekat kilang Honor ni, hampir 85% kerja dia orang tu dibuat secara otomatis tau. Basically robot buat kerja detail, manusia pantau kualiti. Kombinasi antara teknologi dan juga pengalaman. Still ada human touch macam tu lah. Dekat sini juga kita orang dapat tengok proses buat motherboard tau. Which setiap satu tu diperiksa dengan ketat. Jikalau ada masalah masa ujian, tak kira lah masalah wifi ke, antena ke, software ke apa, mereka akan terus reject unit tu.
Owner memang serius tau bab quality control diorang. So macam aku cakap tadi, setiap satu proses daripada motherboard, assembly, testing, QC disela ketat oleh sistem, robot dan juga manusia. Even sampai last step sebelum product sheet keluar, iaitu pembungkusan pun dikawal secara rasmi. Nampak simple je kan? Tetapi setiap unit tu dibalut rapi untuk kekalkan standard premium owner. Settle lawatan kilang ni, kita orang terus ke makmal R&D owner pula, di mana tempat semua inovasi baru owner tu tercipta. Dekat sini ada macam-macam bilik yang agak pelik lah. Contohnya macam bilik kalis bunyi yang tajam-tajam ni, ianya berharga lebih kurang 400,000 katanya. Bilik ni basically digunakan untuk test kekuatan signal tau, untuk pastikan device owner tu kuat capaian dan juga rangkaiannya dalam semua situasi yang sukar. Selain daripada itu, produk owner juga diuji dalam suhu yang ekstrim. Contohnya panas melampau, sejuk membeku, kelembapan tinggi. Siap ada ujian untuk test air sampai 1.8 meter nak test ketahanan waterproofing. Bukan itu saja, drop test daripada pelbagai ketinggian pun ada, ujian tekanan ataupun pressure pun ada, dan bagi peranti-peranti boleh lipat ataupun foldable, ujian buka katuk pun ada tau. Dan kata mereka, tiap device ni kena survive sampai 500,000 kali lipatan. Power kan? Dekat sini juga kita orang diberitahu yang R&D diorang pun tengah fokus untuk future battery tech tau, supaya bateri lepas ni lebih tahan lama, lebih pantas, lebih reliable dan masa sama lebih nipis. Style restaurant. Okay, settle. Makan malam. Macam mana makan malam kita? Oh, sedap. Sedap Kita order kambing 2 kali. Kita balik mandi dulu. Sudah. Oh, dapat souvenir. Okay, now jom balik bilik. Okay, kita dah settle untuk hari ni. Tak ada apalah, rehat. Besok kita akan transit pergi Chengdu. Yes, kita akan transit pergi Chengdu. And then, buka lampu ni. And then kita lusa baru ada aktiviti balik lah. Kita jumpa besok lah. Alright, good night. Bye. Thank you. Okay, hari ni kita nak check out dekat Shenzhen ni. Kita nak pergi Chengdu pula, naik flight by. Nampak? Sehari lepas hari naik flight. Lain macam kan? Jadi, let's go. Dah sampai mana ni? Kita dah sampai ke Chengdu. Chengdu. Okay, kita orang dekat area-area dekat restoran ni. Kejap lagi nak berkumpul lah, tapi dia bagi free air easy. Tapi tempat ni nice tu. Dia macam banyak gila orang macam influencer, and banyak orang bawa anjing jalan. Banyak kedai-kedai yang menarik lah. So what's your opinion so far? I think Honor is one of the best smartphone. Wah, kelas kau. Nampak dengar tu. Kau rasa mana lagi happening? Untuk first impression, Chengdu lah. Chengdu kan? Chengdu macam function tu, nampak? Dia kena lah dengan vibe kita. Sebab dekat Shenzhen tu dia lebih kepada factory, lebih kepada kilang. Tapi kat Shenzhen ni more culture lah, lagi banyak kedai, lagi best. So you the man of culture? Man of the man. Okay, jom kita pergi makan. Style tu. Jom makan sini. Apa dia cakap tu? 一霸一九， 181. Sini. Okey,谢谢. 小心台阶哈，Baik, 这边有 baik. 谢谢. Oh, menarik kat sana tapi dia akan ke sini betul? Tak. Ini macam baru 5 star kan? Ini macam baru 5 star. Baru 5 star. Kita marah je. Nampak? Kosong kuih. Okay guys, settle. Kita punya makan malam dengan pertunjukan yang menarik. Okay, so malam ni kita akan stay dekat Pagoda Hotel Chengdu. So far, tempat ni function. Keliling semua ada mat, ada kafe. Jadi malam kita akan mungkin hidup. Jadi jom kita check in. Tiket semua dah dapat. Kita room tour macam biasa. Bismillah. Alright. So ni bilik kita. So macam mana bilik kan? Okay? Selesa Oh ni selesa bye. Macam smack tau. Okay macam biasa. Kita ke sini dulu. Okay ni pintu masuk. Ni ruang baju. Kita main make up.
Ini ada sinki. Oh, tapi yang ni at least dia ada penutup siap. Yang semalam, oh, bahaya. Yang tadi katil pun besar. Super single kot. So ada macam sofa bed ni. Oh, macam smack. Ada view tak? Oh, nice. City view. Alright. So, kejap lagi kita orang ada nak lepak bawah tengok channel lah. Kalau ada benda menarik kita nak sembang, kita sambung. Tak ada. This is the end of the night lah. Morning guys. Hari ni kita berbaju Melayu. Memandangkan kita masih lagi dalam bulan raya. Kita di Chengdu, China. Kita berbaju Melayu. Hari ni kita nak pergi melawat Honor Experience Store dekat Chengdu. Dan juga katanya ada tengok-tengok panda. Jadi moh kita. So kita ada beberapa candidate. Baju Melayu. Baju Melayu. Ni ketua kita. Ajarkan kami ketua. Mana janji kita? Mana janji kita? Jadi cleaner tadi. Dia punya toilet tu tak ada tempat ni. Apa tu? Macam lain sekali tangan tu. Oh, tu berkorek. Buntut. Okay guys, kita dah sampai dekat Honor Flagship Store Chengdu. Nampak bangunan dia klasik. Nampak macam ada bambu-bambu macam tu, really nice kan. Dan dekat sini memang ramai gila orang, ceris semualah. So ni dia punya entrance dia. Dia memang konsep dia nampak masuk ya, terus ada air-air. Nice. Dan ini adalah first hall. Dia lah. Korang boleh nampak dekat sini ada phone-phone yang kita family untuk pasaran kita lah, especially Honor Magic 7 Pro ni lah. Tapi ada juga Honor Magic 7 biasa. Yes. Nampak dekat tengah-tengah tu dia punya design dia. And then dekat sini semua areanya adalah yang peranti-peranti terkini lah. Dekat sini ada peranti yang tak masuk Malaysia, iaitu Honor 300 series. Tapi jangan risau, tak lama lagi insyaAllah akan masuk Honor 400 series pula. Nampak? Ini nice. Siap ada macam leather, corak-corak flower macam tu. Sangat-sangat menarik lah. So dekat sini adalah bahagian accessories. Ada macam-macam. Ada payung, ada casing, ada tumbler. Oh, nice lah casing dia. Dekat Malaysia punya store, dia tak ada sangat jual aksesori tau. Dekat sini nampak. Ini adalah untuk Honor 300 Pro. Aku rasa aku akan beli lah untuk Honor Magic 7 Pro ni. Siap boleh custom tau. Back cover punya stiker ikut preference korang. Dan ada juga barangan-barangan lain lah, power bank. Yang kebanyakannya tak ada dekat pasaran Malaysia. Tote bag kan, luggage bag pun ada. Nampak? Ini pula lah ada area yang menampilkan phone-phone yang terkini jugalah. Again, memang diorang tengah highlight Honor Magic 7 Pro. Ini adalah RSR kita punya yang warna ini. Yes, ini yang kita punya lawa gila. Dan ini adalah Ultimate punya edition. Ini tak masuk Malaysia. Nampak? Yang bentuk macam daun ni. Ni unik gila lah. Cantik nampak. Belakang dia leather. And dia punya bentuk kamera modul dia pun berlainan sedikit dekat situ lah. So dekat sini ada Honor MagicBook Art 14. Ini one of their flagship laptop yang thin and lighters lah. Again, semua-semua ni kita ada banyak buat review dah dekat channel kita. Boleh check it out dekat sana. Magic Pro 14. And ini adalah bahagian-bahagian laptop mereka lah. Yang ini yang menarik. Ini yang aku nanti-nantikan. Tapi sayangnya sekali lagi tak masuk Malaysia. Honor V Flip. So called diorang punya first clamshell flip foldable phone yang sangat unik. Korang nampak dia punya screen luar dia penuh. Dan ni korang nak buka sebelah tangan pun boleh. Nampak? So ini adalah phone yang boleh menjadi smaller phone. Nanti dia ada macam-macam warna. Ini adalah warna hitam. Ini adalah warna macam ada texture kain sikit. Yang ini yang cantik lah. Dia macam nampak? Ini adalah Honor V Flip. So kat sini ada line up baru Deco Yes. Okay, apa ni? Introduce sikit. Kita ada siri power. Ini baru masuk ke pasaran tapi di China saja. Fokus lebih kepada bateri ya. Zoom sikit. 8,000 mai. Oh, design dia pun macam mana nampak? Don't mention. Tapi nampak screen dia quad curve. And then dia punya belakang ni memang nampak premium lah. 20 megapixel, tapi design dia macam Teku cakap lah, familiar lah kan. So kat sini kita ada GT. GT nampak rather simple lah GT ni.
Nampak? Ini warna putih. Ini warna hitam krim macam itulah. This is my friend. This is my friend from Malaysia. I'm from Malaysia. This is Han Gadget. Kajang like New York. Ya, Kajang like New York. So macam mana Han? Kau punya first impression? First impression aku? Okay, dua lah aku cakap. Satu premium. Lagi satu kalau korang tengok bangunan ini, dia blend professional, premium dengan nature China. Sebab dia punya bangunan ni, korang tengok sini lah. Aku pun tak tahu nak panggil apa ni bangunan ni. Ni panggil culture lah. Culture diorang lah. Sikit lah. Dia bukan art tapi memang bangunan kebudayaan diorang. Macam kita ada istana. Ya, lepas tu banyak peranti-peranti yang tak masuk Malaysia. Betul. Itu yang menarik tu. Sangat banyak. Ada yang nak beli kan? Ada yang nak beli buat balik? Itu kita kena tanya Zami. Okay, so itulah dia lawatan kita ke Honor Flagship Store Chengdu. Jad, jadi kita nak pergi mana Jad? Sekarang? Sekarang lunch kot. Lunch, lepas lunch? Lepas lunch. Tengok Aizan. Baik. Mind your head. Macam nak bos. Demo tak sembarangan ni. Tu. Okay, settle. Okay guys, kita dah sampai Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Senang cerita tempat nak tengok Panda Base. Jadi jom, tengah-tengah hari buta ni bhai, pukul 3 petang tengok panda. Macam kan. Okay, so ni dia punya map dia lah. Dan kalau base on sini besar lah juga kan. Nampak? Oh, mana kita kat mana pun tak tahu, tapi besar lah. Oh, ada introduction to Giant Panda Monument bhai. Oh, so dekat dalam ni dia ada part 1, part 2, part 3, part 4. Ini adalah identity. Ni apa? Cara panda dia cerita ke? Ya. Dan fun fact, aku first time dah tengok panda secara berdepan sebenarnya. Yang kat Malaysia tu aku tak sempat tengok pun. Lepas tu dia dah pindahkan kan. Tapi dia tidur lah panas. Ni panda dia. Nampak? Dia aktif tau. Dia tengah makan. Dia tengah posing. Mana seekor kita? Dia ada beberapa ekor. Okay guys, kita dah bergerak daripada tempat tadi. Sekarang kita nak ke next punya breeding point. Tempat ni luas, tapi sekarang tengah panas. Terik betul. So kat sini adalah Star Giant Panda Nursery House. Apa maksudnya tu? So sini adalah tempat souvenir. Ni Amir punya matcha. Ini Zami punya peppermint. Pula makan. Ice cream ke? Peppermint. Oh, ada ni tu. Ada Storyboard. Unboxing SMR. Aku kat sini ni nampak ni. Ada situ. Asal ada acik muka-muka kau je. Skrip. Panda coklat. Rasa macam makan RM2 dekat kedai Aceh. Itulah. Coklat dia. Biasa je. Cuma design je lah nampak. Itu yang mahal. Okay lah, not bad lah. Kira. Rasa apa? Tak tahu lah. Dia tiba ada. Dia kata peppermint. Tak rasa sangat peppermint tu. Mild lah. Kita dah bergerak balik ke bas. Simple je dia punya lawatan tu. Betul, sangat simple. 6 tahun. Sebab apa? Panda tidur. Dan yang kita nampak dekat indoor tu je lah. Sepatutnya mungkin dekat dalam ni ada panda. Ini satu. Tapi mungkin ni terlepas. Hitam putih. Patutnya dia dekat dalam ni. Tapi mungkin sebab musim tengah panas sangat, diorang rehat ke dalam. Ini hybrid. Nak kata hibernate, diorang hibernate masuk waktu sejuk kan? Betul. Hibernate. Bukan hibernate ni, hybrid panda. Hibernate macam PC. Sampai hotel. Balik hotel dan nanti kita keluar untuk dinner. Hari ni period Asia apa ni. Okey, sekarang dah pukul 6, kita turun untuk makan malam. So malam ni nampaknya ramai yang tak pergi ni. Sebab ramai yang gerak sendiri. Sebab dah orang bagi pilihan untuk gerak sendiri ke apa. Sebab keliling ni banyak tempat-tempat menarik. Tapi alang-alang sebab kawan-kawan ni besok nak balik, kita extend. Kita meraikan lah lepak kan. Sebab jadi jom kita tengok apa makan malam kita makan ini. Okey, kita dah sampai kedai makan dia. Oh, okey. Pakai tudung baik.
Lama. Itu kalau tak halal tak tahu ah. Taiko. Taiko. Bola naga. Okey. Settle makan malam kita. Malam terakhir bersama rakan-rakan media dan YouTube dari Malaysia. Okey, so kita nak pergi jalan-jalan Nine Eye Bridge katanya. Kita dah book guna Alipay DD Apps ni. Betul ke? Ini kerendaan kita naik. Okey, thank you. Okey, bye-bye. So kat sini vibe dia memang nice gila. Banyak lampu-lampu neon. And then paling penting sekali adalah ini dia, The Nine Eye Bridge. Memang cantik gila lah. Merah dia. Permainan lampu lah kat sini memang cantik. Ini kita dekat Chengdu, China. And siapa yang pernah datang sini, cuba boleh share sikit apa lagi tempat-tempat yang menarik yang kita boleh pergi dekat Chengdu, China. Tapi ramai orang kat sini nampak. Malam ni kita ada kawan-kawan kita dekat sini. Kita ada Han, Amsha, Aizat, Zabah. Kan? Okay, ciao. Kita naik. Ni view daripada atas lah. Sungai. Masuk belakang. Jauh je ni 30. Yeah. Mantap. Oh yeah. Malaysia ke? Ni goyang macam famous kat sini. Okay guys, kita jumpa MDZ. So kita nak pergi mana ni? Balik. Nak pergi lobby kita nak check out. And then diorang balik lah. Aku extend dengan Han. Asal mau balik. Aku nak suruh cover event dekat Malaysia. Cina terlalu best. Cina terlalu best? Cina terlalu best. Cina ke siapa? Nanti kita kembali. Satu je putih. Okay, jap. Jom kita check out. Okay, so ni geng-geng dah nak balik Malaysia lah. Kejap lagi pukul 2. Nampak? Aku dengan Han extend pergi Chongqing. Tapi aku rasa aku dah malas nak buat vlog ni. Jadi aku akan buat dalam bentuk TikTok dan juga short lah. Nanti share kat sana je lah. Jadi untuk owner trip kali ni, kita bersama grup-grup daripada Malaysia ni berakhir di sini. So ada apa ucapan? Kenapa berada di sini? Berakhir di sini. Apa Ni. Ni kepala naga ni. Alright. Ciao.